Satu lagi saya tengok dia beli options tanpa kelulusan investment panel, ataupun dia memperbaharui option tersebut. Bagi mereka yang kurang arif, option ni basically you beli, bukan beli saham tu secara mutlak, beli satu kemampuan untuk jual dan juga beli pada harga yang telah ditetapkan lah. Tapi memang ada risiko lah, put and call risiko yang lebih tinggi berbanding dengan membeli saham. Saya tak pasti sama ada PAC menjumpai bahawa ada kerugian besar, tetapi takbir urus tu sendirilah yang menjadi pertikaian kan. How come you can renew your options without IP atau IC approval? Jadi perkara itu saya yakin akan disiasat. Dalam laporan Ketua Audit Negara, mereka memang ada point out, highlight kerugian yang telah yang not realised, yang belum dinyatakan dalam because you haven't pelaporan. exited your position. Kemudian yang lebih merisaukan adalah kes di mana ada nama pelatih yang sama berulang kali dan nombor IC yang sama berulang kali, yang membuatkan PAC mungkin dan juga LKN curigalah kesahihan program latihan. Tidak semestinya, bukannya menjamin ada sebarang salah laku, tetapi sudah tentu ada kelemahan. Mungkin perlu dijelaskan sewaktu siasatan yang lebih mendalam. Saya nak ambil kesempatan ni untuk mungkin tanya KJ berdasarkan pengalaman KJ sebagai menteri.